Okey, sekarang ni hari ke-17, hari ke-17. Jadi sentiasa hujan kat ni, petang hujan, pagi kadang hujan juga, kadang hujan petang, tengah hari panas lah. Dan pokok terun saya ni masih lagi kecil lah, masih lagi kecil. Jadi macam mana saya nyiram? Okey, untuk mengatasi masalah tu, sini bila musim hujan ni patutnya kita siram bila polybag ringan. Tapi bila jadi gini, bila nak ringan polybag? Tak ringan lah kan? Bila tak ringan, kita drip juga baju habis sebabnya bila hujan, air hujan masuk dalam polybag lah. Air hujan masuk dalam polybag. Lepas tu dalam polybag tu baju akan jadi tawar. Okey, baju akan jadi tawar. Lepas tu macam mana cara kita siram balik sini lebih kurang 3 ke 4 hari sekali. Sebab pokok ni kecil lagi. Pokok ni kecil lagi kan. Pokok ni kalau kira 3 hari kot baru siram sekali. 3 4 hari gitulah. Kalau sekali siram penuh, dia berat kan. Terus ni dia cepat ringan sebabnya pokok cepat besar, akan cepat jalan, daun dia pun lebar, jadi dia cepat ringan lah. Kalau dia lada-lada, kalau pokok umur-umur gini lambat lagi ni siram seminggu 7 hari 5 hari sekali. Tapi sebab hujan dia lambat ringan, jadi polybag sini lebih kurang ada 2000. Saya pakai polybag 14-14. Sepatutnya sekali siram untuk ni bila betul-betul ringan lah, polybag tu ikut ringan yang saya nak. Satu tangki tu sudah molek. Habis 2000 polybag ni, 500 gallon tu dah baru start menitik lah, start menitik, habis air satu tangki. Tapi bila gini 3-4 hari dah pokok ni, kalau saya buat staki memang banjir lah kebun ni, banjir banjir dekat lain, dekat pinggang. Tak. Jadi gitulah masalah dia. Jadi kita buat air separuh tangki je sini, 3 hari ke 4 hari sekali kita akan siram. Sebab dia hujan jadi polybag saya berat tu dengan air kosong lah. Okey, jadi kita buat 3-4 hari sekali. Saya buat isi tinggi sikit, macam sekarang ni saya buat isi 2.7, 2.8. Saya buat air separuh tangki je untuk 2000 polybag. Okey, separuh tangki 300 gallon tu saya bagi dua, pelok atas dengan pelok bawah, pelok atas. Jadi 150 gallon untuk 1000 polybag pelok bawah, 150 gallon polybag pelok atas 1000. Okey, jadi saya buat gitu 3-4 hari sekali walaupun polybag berat saya siram. Okey, sebab berat dengan air hujan. Okey. Siram sampai menitik tengok ni. Saya baru buka pump, air agak laju sikit lah, air dripper saja ni. Tapi polybag ni memang dia berat. Jadi dia cepat cepat penuh lah. Okey. Jadi kita buat gitu. Kalau kita biar juga polybag ni ringan dalam masa seminggu, pokok ni kuning lah. Sebab air hujan banyak dalam. Air hujan dia flush lagi, pokok lagi makan baja tu. Polybag memang basah lagi. Okey, walaupun kita support folia, baja dia memang perlu. Baja tu makanan utama. Baja tu cara utama lah yang kita pokok ni makan. Okey. Jadi gitulah saya buat sini. Buat air separuh tangki, buat isi tinggi sikit pada biasa, drip 3 ke 4 hari sekali. Okey, air separuh tangki. Sepatutnya 500 gallon kan untuk satu kebun. Jadi saya buat separuh tangki. Buat gitu. Jangan tak drip gitu. Kalau tak drip gitu takut pokok bila baja rendah, pokok tak gagah. Bila tak gagah sedang nak kena penyakit lah. Dia kurang gitulah. Macam daun dia nipis apa semua jadi mudah nak kena kulat. Kalau serangga hinggap pun mudah nak jadi mozek ke. Lebih kurang macam tu tipis dia. Okey. Jadi gitulah saya buat sini. Cara saya menyiram bila musim gini. Sebab boleh kata hari-hari hujan. Kadang skip sehari, kadang hari-hari, kadang skip 2 hari. Tapi hujan juga. Okey. Boleh? Boleh. Assalamualaikum.